Kalau sekali tengok macam kilang roti. Kalau bukan sebab video Khairul Aming, alah video yang dia makan pineapple cheese bar tu, memang aku tak sampai kat sini tau. Rupanya dekat sini bukan setakat buat pineapple bar je, dia ada cafe sekali tau. Biasanya dalam konten aku memang jarang cakap makanan ni sedap, tapi kali ni memang susah aku nak suruh. Ya, memang banyak menu kat sini, semuanya kena dengan tekak aku. Aku try nasi awan ayam gepuk, buttermilk clam with mantau, yang ni pun best tau, midnight beef slider, garlic rollies with mushroom soup, lepas tu dengan dia punya buttermilk spaghetti with chicken popcorn. Untuk minuman pula, aku try velvet taro latte, fish iced tea. Yang suka kopi boleh try juga dia punya Spanish latte. Lepas dah makan tu semua, wajib tutup dengan signature dia orang, iaitu freshly baked pineapple cheese bar dan classic pineapple bar. Yang ni Khairul Aming pernah viralkan tau. Untuk korang yang nak datang, Asha Bakehouse buka setiap hari Selasa sampai hari Ahad, daripada pukul 12.30 sampai 10.30 malam. Sekarang Isnin je dia cuti, jadi hari Ahad memang boleh ramai-ramai lah pakat-pakat datang. Lagi satu nak bagi tahu, kafe ni beroperasi 10 bulan je setahun. Lagi 2 bulan tu dia nak fokus musim perayaan. Sekarang korang teka berapa jumlah keseluruhan aku makan dan aku minum semua ni? Tinggalkan jawapan dekat komen, dan jangan lupa follow Pot Makan Malaya untuk lagi banyak pot-pot makan yang best.